Saya kalau kakak, hari ini Porsche Malaysia sedang menyambut hari jadi ke-15, iaitu dia dah Form 3 tahun ni, dan untuk hari jadi Form 3 dia ada launch model baru iaitu Porsche 911 Carrera versi 992.2. Kereta ni memang sangat-sangat legend, sangat-sangat best. Jom kita tengok apa yang menarik dengan model Porsche baru ini. Okey, untuk model 992.2 ni anda boleh perasan dia punya depan dia ada sedikit sangat beza, especially untuk model 911 Carrera ni. Anda perasan lampu depan dia dah pakai lampu depan LED matrix, nampak lagi cantik, lagi canggih, dan bumper pun dia ada sikit-sikit je, tak banyak. So in terms of overall dia masih menggunakan siluet iconic 911, so bentuk dia fastback kat belakang. So kereta ni masih lagi cute. Okey, untuk bahagian belakang dia punya perbezaan tak banyak sangat. Anda boleh perasan lampu dia ada redesign sikit. Dia sekarang dah ada LED light bar macam kereta Cayenne baru dan juga Macan baru. So nampak lagi canggih lah. Dan satu lagi anda perasan dia punya badge sekarang dia dah datang dengan badge 911. Okey, untuk bahagian dalam 992.2 911 anda boleh perasan dia punya layout dan ergonomic setting dia masih lagi menggunakan elemen-elemen traditional sports car 911 seperti yang dulu, tapi biasalah dia dah moden, mesti dia banyak jajan-jajan baru. Contohnya dia ada split infotainment baru yang support wireless, ada auto Apple CarPlay, dan juga kita ada meter cluster digital penuh, so dia tak ada jarum. Dulu dia ada jarum kat tengah, sekarang dah fully digital, so setengah orang mungkin sedih sikit lah. Tapi berita baik anda masih dapat ini, maknanya Porsche Sports Chrono punya jam ni masih lagi ada untuk model 992.2 ni. Tapi overall dia punya layout cabin memang very driver centric, sebab butang-butang banyak, tengok pedal shifter sini, butang sini, ada sini dapat butang untuk aircon vent. Seat dia pun seat sport standard tapi okey. Tapi biasalah kalau anda nak benda-benda lain boleh tambah sekali option overall lah. So overall kereta ni walaupun dia sports car, dia masih praktikal dan ada tempat duduk belakang. Kukuk ada budak, insya-Allah belakang muat. Tapi orang tua memang tak muat. Okey, dari segi train kuasa, okey 992.2 911 Carrera ni dia pakai enjin yang sama dengan sebelumnya, iaitu enjin 3 liter 6 silinder boxer naturally aspirated yang berkuasa 394 PS dan 450 Nm torque. Okey, dia punya power dia design dekat tayar belakang, dia rear wheel drive, dia memakai gearbox 8 kelajuan PDK untuk memudahkan kereta ni pergi 0 ke 100 39 saat, dan top speed dia 294 km sejam. Ni confirm boleh tapau Alza, boleh tapau Beza, Manu boleh tapau. So, berapa harga dia bang? Okey, Porsche 911 992.2 Carrera ni harga dia bermula pada 1.43 juta ringgit sahaja. Tak mahal sangat lah. Tapi kalau anda nak lagi power, nak sesuatu yang hybrid, anda boleh optkan untuk varian lagi satu, iaitu varian 911 GTST hybrid, iaitu model 911 yang pertama yang pakai sistem enjin hybrid. Yang tu harga dia mahal sikit, 1.89 juta ringgit sahaja. So, boleh beli ke? Baik beli.